Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita mulakan majlis dengan kita membaca suratul Fatihah agar Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan segala urusan kita insya-Allah. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salih al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesempatan untuk sama-sama kita berkumpul pada hari ini dan sama-sama insya-Allah kita bakal menyaksikan pernikahan di antara saudara Muhammad Ashraf bin Muhammad Syafiq serta pasangan pilihan beliau iaitu saudari Nadirah binti Zainal Abidin. Kita doakan agar majlis pada hari ini berjalan dengan lancar insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai permulaan saya nak minta izin daripada Tuan Wali iaitu Tuan Zainal Abidin bin Ahmad Mahmud untuk saya bertemu dengan Nadirah buat sementara waktu, mendapatkan persetujuan daripada beliau untuk kita teruskan majlis pada hari ini. Boleh? Terima kasih. Assalamualaikum. Mana satu ni Nadira? Awak Okay. Nadira binti Zainal Abidin, dengan ini awak bersetuju untuk kita teruskan majlis akad nikah hari ini antara awak dan juga Muhammad Ashraf bin Muhammad Syafiq. Setuju? Tak ada paksaan? Ni confirm Ashraf awak pilih ni? Betul? Betul. Ibu boleh pegangkan bunga. Awak boleh put on your left. Lepas awak send ke sana. Kemas. Baik, Alhamdulillah kita dapat persetujuan daripada Nadira untuk kita teruskan. Tapi sebelum itu mari sama-sama kita mendengar sedikit nasihat, tausiah, khutbatun nikah. Moga-moga bermanfaat kepada kita semua, khususnya kepada kedua bakal mempelai kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah sama-sama kita mengambil kesempatan pada hari yang mulia ini untuk kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita lakukan segala perintahnya dan kita tinggalkan segala larangan dan juga tegahannya. Sebentar nanti insya-Allah kita bakal menyaksikan salah satu daripada sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi berpesan kepada kita semua, An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Pernikahan adalah salah satu daripada sunnahku, maka sesiapa sahaja yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukanlah di kalangan umatku. Dalam masa yang sama juga Allah Subhanahu wa taala mendefinisikan pernikahan di dalam Al-Quran sebagai mitsaqan ghaliza, iaitu perjanjian yang berat. Maka suka saya pesan kepada Muhammad Ashraf dan juga kepada Nadira, sebentar nanti anda berdua akan bergelar sebagai pasangan suami dan juga isteri. Maka ingat, perjanjian ini bukan saja perjanjian di antara kamu berdua, bukan saja perjanjian ini di antara kamu berdua dengan bakal mertua, dengan saudara mara dan juga sahabat handai, tetapi perjanjian ini adalah di antara kamu berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah satu amanah, satu tanggungjawab yang perlu dipikul dengan baik selagi mana anda masih lagi bergelar sebagai pasangan suami dan juga isteri. Maka ambil kesempatan ini untuk kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kerana dengan takwa Allah akan membantu urusan anda berdua insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim,
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan membuka pintu jalan keluar terhadap segala permasalahan-permasalahan yang ada. Dalam urusan rumah tangga akan ada banyak ujian, akan ada banyak cabaran yang perlu anda berdua tempuhi. Maka yakinlah apabila kita bertakwa kepada Allah, bantuan Allah akan tiba. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah juga akan membuka pintu rezeki daripada tempat yang kita tidak sangka-sangkakan. Rezeki boleh berbentuk daripada sudut wang ringgit. Rezeki juga boleh berbentuk daripada sudut kesihatan tubuh badan. Rezeki juga boleh berbentuk daripada sudut anak-anak yang soleh dan soleha. Anak yang mendoakan kita, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak yang taat kepada Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan saya yakin itu adalah dambaan kita semua yang bergelar suami dan isteri, yang bergelar ayah dan ibu, mendambakan anak-anak yang soleh dan soleha. Maka yakinlah apabila kita bertakwa kepada Allah, rezeki Allah itu juga akan tiba. Muhammad Ashraf, anda sebentar nanti akan bergelar sebagai seorang suami. Maka bertakwalah kepada Allah, minta bantuan daripada Allah, contohi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan anda sebagai seorang suami. Kerana Nabi pesan kepada kita, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik antara kamu adalah orang-orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya. Dan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluargaku. Kepada Nadira, anda pula sebentar nanti akan bergelar sebagai seorang isteri. Maka bertakwalah kepada Allah, minta bantuan daripada Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, taat kepada suami selagi mana ia tidak melanggar daripada batasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Kami semua mendoakan agar anda dapat menjalankan amanah dan tanggungjawab dengan baik sebagai seorang isteri yang soleha, sebagai seorang ibu yang soleha insya-Allah, yang dapat mendidik anak-anaknya untuk mengenali Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kepada tuan-tuan dan puan sekalian yang hadir dalam majlis ini, anda semua juga bertanggungjawab, iaitu melihat keadaan mereka berdua, membantu mereka apabila mereka memerlukan bantuan, menegur mereka apabila mereka melakukan kesalahan ataupun kesilapan. Tapi yang paling penting sekali adalah kita mendoakan kebahagiaan, kesejahteraan mereka berdua sehingga akhir hayat mereka bersama insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Baik, insyaAllah sama-sama kita akan saksikan majlis akad nikah. Pihak wali dah bersedia, Ashraf pun dah bersedia, saksi kita pun dah bersedia. Tuan-tuan perempuan semua dah bersedia? Tuan-tuan perempuan semua dah bersedia? Tak dengar suara ni. Dah makan belum ni? Oh belum, patutlah. Okey, nampak je. So nak makan dulu kan? Nikah dulu? Nikah dulu dah tak sabar. Okey, baik. Sebelum kita mulakan majlis akad nikah, seperti mana yang kita tahu, majlis akad nikah ini juga adalah satu ibadah. Jadi saya minta semua yang hadir dalam majlis ini sama-sama kita tenangkan diri kita, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, dan kemudian kita memperbaharui iman kita dengan kita bersyahadah agar rumah tangga ini masuk dalam keadaan fitrah, bersih daripada dosa. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم
إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Silakan. Ya, assalamualaikum. Wahai Muhammad Ashraf bin Muhammad Syafiq, aku nikahkan dikau dengan anak kandungku Nadirah binti Zainal Abidin dengan mas kahwin sebentuk cincin. Aku terima nikah Nadirah binti Zainal Abidin dengan mas kahwin sebentuk cincin. Bagaimana saksi sah? 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 Alhamdulillah, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma alqi baina ulfatal mahabbati wal bidad wa ahdihima sabila taqwa rasyad. Allahumma alif qalbahuma kama alafta baina sayyidina Adam wa Hawa baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khadijatul kubra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Saya Muhammad Ashraf bin Muhammad Syafiq berjanji untuk melaksanakan amanah dan tanggungjawab saya sebagai suami terhadap isteri saya yang tersayang Nadirah binti Zainal Abidin dengan sebaik-baiknya. Saya akan berusaha untuk menjadi ketua rumah tangga yang bertanggungjawab dengan menyediakan nafkah yang secukupnya mengikut kemampuan saya serta mengantunginya dengan penuh kasih sayang dan kemesraan, membimbingnya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan di dunia dan akhirat, membina keluarga bersama isteri berdasarkan ketakwaan, ketenangan, kasih sayang dan rahmat, insya-Allah. Semoga Allah memberi kekuatan dan hidayah kepada saya melaksanakan amanah ini. Namun sekiranya saya gagal untuk melaksanakan yang tersebut atau mengalahinya, maka berikut adalah lafaz talik demi memelihara maslahat isteri saya. Pada tiap-tiap kali saya Muhammad Ashraf bin Muhammad Syafiq meninggalkan isteri saya Nadirah binti Zainal Abidin dengan sengaja atau tidak selama 4 bulan atau lebih, atau saya atau wakil saya tidak memberi nafkah kepadanya selama masa tersebut, sedangkan isteri saya taat kepada saya, atau saya melakukan sebarang perkara yang mencederakan tubuh badannya atau merosakkan harta bendanya atau menjatuhkan kehormatannya, kemudian mengadu dia kepada mahkamah syariah serta didapati pengaduannya itu betul, nescaya gugurlah talak isteri saya itu dengan talak 1. Kepada Allah saya bermohon agar memelihara saya dan isteri dalam perjalanan kami sebagai pasangan suami isteri. Kami bermohon agar ahli keluarga mendoakan kami, semoga kami akan berkekalan hingga ke jannah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Okey, terima kasih.